Mechanical textile. Textile. Cek kepala kain ke apa? Cek kepala kain. Selvi. Misiam punya ke Jepun punya. Oh, tapi memang ada Memang ada. Politeknik ke apa? Politeknik. Dan salah satu kilang yang ada yang tempat yang Zain pernah kerja tu lah. Dekat Kuala. Ada satu kilang tekstil. Jeans. Buat kain. Buat kain. Okey, apa job scope kalau katakanlah hang keluar sebagai fresh grad apa? Tekstil tu. Textile tu, apa bahagian kerja hang sebenarnya? Sebagai technician mesin ataupun boleh jadi lecturer. Yang aku tengok orang Melayu banyak belajar benda tu dan at the end dia orang jadi lecturer. Oh. So mesin-mesin yang ada dekat Poli ni pun yang disponsor oleh kilang-kilang besar ni. Yang dah berapa hand mesin dah. printed kain. Printed kain, wool apa semua tu memang ada dekat, memang besar dia. Mesin dia besar bangunan. So besar dalam lah. Poli tu ada sebiji je lah. Mahal mesin tu.